yang mula-mula sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk bagi semua datang dan hadirin yang sudi datang hari ini. Okeylah, saya pun tak nak cerita panjang, saya cuma nak kongsikan apa pengalaman saya yang berhadapan dengan isu dia kata URA jugalah. Sebab benda ni berlaku tahun 2022 April tahun 2022. Okey. Jadi teruskan slide untuk kita kenal sekejap dengan tempat saya, flat Taman Sri Indah di Sri Taling, Kuala Lumpur. Okey. Ini kawasan yang saya tandakan dengan Google Map. Boleh nampak jalan 5/149B, itulah kawasan saya, Taman Sri Indah. Bersebelahan dengan Kesah Highway. Selepas tu kalau perasan ada Bukit Jalil, Stadium Bukit Jalil, National Stadium Bukit Jalil kat sana. Kalau tak pasal ada highway dengan Bukit Commonwealth tu, jalan kaki bagi saya ingat 5 minit tu sampai dah. Ini sebab ada highway, ada bukit, jadi kita kena lalu lewatnya betul lah. So dia akan makan 10-15 minit juga lah. Okay, next slide. Ini latar belakang yang asas pemaju daripada Suntek Development Suntek Rohad. Assessment Chief dia dikeluarkan pada tahun 1990. Projek siap lebih kurang setahun sebelum tu. Keluasan dia 10.3 ekar. Ada 7 blok dengan 689 unit. Okay. Dan peraturan dia, peraturan telah keluar pada tahun 2007. Lagi satu, dia punya akta dia, Taman Sri Indah adalah private flat, ada flat swasta. Okey, boleh tak? Ini adalah kawasan compound yang sebesar 10.3 ekar. Yang C ni lah, yang tengah tu bukan. Yang tengah tu dia padang, ada kemudahan surau, dewan dan lain-lain. Ini laluan masuk. Kalau sebelah kiri, boleh tengok ada banyak kenderaan tu. Dia turun ke bawah, itulah Kesas. Ini jalan laluan masuk untuk ke Taman Sri Indah. Ini keadaan blok macam ni yang mereka nak robohkan. Okey, boleh tengok lagi sekali. Next, ini surau, facility untuk surau. Next, boleh tengok dewan serbaguna, boleh sewa, main badminton. Okey, lepas tu ada kat sini padang. Padang ni kalau diberikan kepada pemaju, padang ni dah takkan lagi sebab pemaju dia nak bila dekat sini padang futsal dengan track rugby. So padang ni tak akan hilang lah. Okey, so boleh pergi next. Kertas cadangan pembangunan semula di flat Taman Sri Indah. Okey, boleh pergi next. Ini adalah surat yang kami terima pada April tahun 2022. Baik. Yang sebelah kiri, tuan-tuan, dapat tengok itu adalah surat jemputan daripada Ketua Prime Heights Development yang mana dia punya syarikat induk dia adalah JL99. Jadi pada waktu itu saya belum lagi jadi pengurusi di saya belum lagi jadi saya pun tak tahu apa cerita. Tiba-tiba datang dekat pintu rumah 2 surat ni saja. Satu surat jemputan untuk sesi taklimat, satu lagi adalah surat yang mana datang daripada DBKL. DBKL lah. Ini surat daripada DBKL yang kata mereka tiada halangan untuk pemaju mendapatkan konsen untuk buat pembangunan semula di Taman Sri Indah. 2 ni datang, kita fikirkan 2 saja. Tapi dia ada surat yang lain. Maksudnya surat 2 dan 3 yang tak diberikan kepada kami. Disembunyikan yang itu. Sebab apa? Cuba tengok. Sebab dia memang dekat sana dia ada satu, kita panggil apa? Surat tu dia ada tulis berkenaan dengan, boleh tengok prosa nombor 2 kan? Syarikat diberi tempoh selama 1 tahun untuk mendapatkan perdana perancang. Lepas tu ada penalti sebanyak RM500,000 kalau dia gagal ataupun tak diri. Dan satu lagi, proses sebelah 3, peringkat 3 boleh nampak
Sebab sekiranya syarat-syarat di peringkat 2 tidak dapat dipenuhi dalam masa 1 tahun, maka cadangan, kertas cadangan ini akan terbatal dengan sendirinya. Yang 2 line ini memang kami tak dapat. Macam mana kami boleh dapat yang lagi 2 line ni? Kami terpaksa tubuhkan task force sendiri WB. Kita buat lantik peguam, dan peguam hantar surat notification, barulah kami dapat yang 2 line. Barulah kami tahu apa cerita dia. Okey, kita tengok next slide. Ini memang kita rasa sepatutnya macam ni lah untuk pengambilan alih tanah dan strata. Okey, next slide. Ini adalah pilihan yang kami dapat. Untuk info tuan-tuan, tempat saya ada 7 blok dengan 689 unit macam yang YB Teresa tadi bagi tahu. Bila keadaan ini diberikan kepada mereka, kepada pemaju, mereka akan robohkan unit ini. Maksudnya kami kena keluar dulu, lepas tu tunggu 48 bulan ataupun sampai projek itu siap. Jadi persoalan dia, projek itu boleh siap ikut jadual, sebab risiko tu di atas kami, pemilik. Jadi kalau tengok kepada pilihan yang pertama tu, pemilik yang tidak menduduki rumah, maksudnya dia sewakan unit. Rumah yang dia ada kat sana, dia sewakan daripada luar. Dia punya keluasan dia tak sama dengan pemilik yang tinggal di Taman Sri-Lanka. Macam saya lah, macam saya ni tinggal di sana. Jadi kami ni dapat 950 square feet, manakala yang sewakan unit ni dia dapat 1080. Nah, dia jadi besar pula. Sebab apa? Kononnya dia nak senang cerita, nak bagi pada pemilik yang unit dia sewa ni, sebab apa? Dia hilang mata pencarian. Unit dia hilang dalam masa 4-5 tahun tu. Jadi inilah nilai gantian dia. Jadi kami yang tinggal dekat sana dapatlah pilihan 950 square feet ni, dan diberi sewa 1,200 bulan dalam masa 48 bulan. Tapi kami kena cari rumah sendiri lah. Dia tak disediakan rumah transit lah. Lepas tu kalau perasan, pilihan yang ketiga adalah unit ganti. Kalau ada pemilik yang nak surrender dia punya unit dia orang akan bayar 250,000 sahaja. Dan 250,000 ni pun tak ada dalam orang punya brochure untuk bagi tahu bila dia orang akan bayar. Mungkin setahun, 2 tahun lepas sign, ataupun dah 5-6 tahun pun kita tak ada. Dia macam teka-teki kat situ. So ini adalah salah satu dia punya kriteria kenapa saya ni pada masa tu memang bantah lah projek ni. Sebab risiko tu atas kami, atas pemilik. Okey, kalau tengokkan boleh next one. Jadi bila ada jemputan daripada pemaju ni untuk tengok apa yang orang planning, dia punya bangunan dia, struktur macam mana, keadaan pintu rumah. Jadi dia jemputlah kami ni. Selepas saya dilantik daripada MC pada masa tu, JS99 dia punya showroom dia dekat kalau tak silap saya di dekat Taman Wahyu, Pasar Borong Sayang. Pasar Borong Sayang tu ada satu taman ni. Kalau tahu nak naik Wonderland, aku dia punya juga lah. Okey, so kita dekat sana, cerita baru dapat tahu. Dia punya rate untuk maintenance saja, satu kaki kadar dia adalah 30 sen. 30 sen untuk sekaki. Sebab apa? Dia offerkan kami 689 ni, dia akan garantikan dengan unit kondominium. Okay. Jadi kita ambil tengah-tengah lah, 1,000 je lah. Kita ambil 1,000 kaki. 1,000 kaki kalau darab dengan 30 sen dah 300 ringgit. 10% untuk sitting fund RM30, jadi dah RM330. Kalau tuan-tuan nak tahu, saya punya tempat maintenance fee campur dengan sitting fund baru RM35 sekarang. Sekarang tuan-tuan RM35 against RM330. Dia itu belum cerita cukai lagi. Cukai pintu,
taksiran, petak. Jadi benda-benda macam ni yang jadi isu. Rumah transit dia tak bagi, dia tak ada sediakan rumah transit. Jadi kita pun tanya semula, nak sewa rumah di luar, mana ada sewa, kita boleh masuk terus bayar sewa, dia mesti ada deposit. Pun deposit pun dia tak bagi. Boleh pergi pada security deposit untuk kita bagi senang sikit hati lah, tanyalah juga. Datuk Seri ni mana tahu ada security deposit kan, pun tak ada. Jadi projek selama 48 bulan ataupun 5 tahun, 6 tahun kita main teka-teki, boleh siap ke tak boleh siap projek ini. Risiko dia 100% atas kami. Baik. Selain daripada tu, pihak pemaju ni juga dia tak bagikan apa-apa kajian kesan trafik ataupun kesan sosial. Dia tak ada kajian SIA dengan TIA, dia tak bagi. Dia cuma planning, dia cuma agak-agak saja. Kita pecah sini, kita masukkan, dia tak kesan. Dia just main agak-agak saja. Dia tak ada kita panggil kajian yang menurut pasal benda ni lah. Jadi benda-benda ni semua saya dapat bila kita pergi sana saja. Kita pergi ke dalam ni baru kita dapat. Okey. Last. Okey. Ada speaker. Last point. Okey. Okey, lepas next slide. Saya nak habiskan ni. Sekejap ni. Boleh Okey lah. Saya fast forward kat sini. Pada waktu tu belum ada URA lagi dan kami memang berpecah belah satu sama lain. Sebab apa? Ada yang sokong, ada yang tidak. Bergaduh kami habis. Hari-hari kita tak boleh tengok dah muka satu sama lain. Sebab kita tahu yang ni sokong, yang ni tidak. Sebelum ni kita boleh pergi minum sama-sama, sekarang ni dah tak boleh lah. Kita jadi musuh sekarang. Lepas tu pula tiba-tiba ada pula rangkaian daripada luar yang masuk memberitahu tentang keadaan macam mana government boleh bantu mereka untuk dapatkan rumah kambing walaupun kita tak sana. Ada kaedah tertentu. Jadi kat sana dia dah ramai orang yang tua-tua kat sana, dia jadi takut. Dia kata macam mana government boleh ambil rumah kita tanpa kita berkonsep. Itulah yang jadikan isu ni lagi besar dan menekan kami golongan pendapatan rendah ni. Okey, kalau diikutkan kami punya prinsip ataupun kami punya konsep untuk roboh dan bina, maksudnya kami kena jual 4 tahun, 5 tahun, rumah siap kami akan masuk balik. Itu konsepnya. Tapi pemaju ni yang dirikan Razak Mansion, dia gunakan Razak Mansion sebagai konsep yang katanya berjaya. Kami minta konsep tu untuk dibuat di tempat kami, dia tak boleh buat. Razak Mansion bukan kondominium, kami kondominium. Jadi ada banyak isu yang kena. Okey. Sampai situ sajalah. Saya ingat saya punya mesti sikit je lah.